Ramai usahawan sanggup spend ribuan ringgit untuk iklan, tapi satu benda mereka lupa, iaitu audience masih tak kenal siapa yang jual. Bagi saya, kurang 1 minit masa awak. Saya nak share kenapa trust rendah buat kos marketing naik dan macam mana nak ubah benda ni cepat. Kalau iklan awak tak ada wajah, tak ada suara, tak ada personal touch, audience susah nak percaya. Mereka nampak brand tapi tak rasa connection. Dan bila trust rendah, iklan kena bekerja lebih keras. Cost per result naik, ROI makin drop. Tapi bila usahawan sendiri muncul dalam video, bercakap terus dengan audience, explain dengan nada sendiri, trust terbina secara natural. Iklan pun jadi lebih murah dan lebih convert. Orang percaya kepada manusia, bukan poster. Kalau nak scale business dengan kos marketing yang lebih rendah, mula bina trust dengan konten yang tunjuk wajah awak sendiri. Kalau awak usahawan yang nak belajar cara buat video yang naikkan trust dan turunkan kos marketing, saya nak jemput join Creatorpreneur Circle. Klik link kat posting ni, tekan butang yang disediakan atau cek link di bio. Jumpa awak dalam circle.